Hadirin hadirat sekalian, mempersembahkan kepada anda inovasi bahan bantu mengajar, iaitu kotak tata bahasa ajaib. Baiklah hadirin hadirat sekalian, saudara dan saudari, saya mempersembahkan sekali lagi hasil inovasi kotak tata bahasa ajaib. Dalam ini mengandungi beberapa langkah yang perlu disesuaikan. Jadi murid tahap 1 dan tahap 2 perlu bermula pada awal. Jadi saya letakkan pita pelekat ini sebagai tanda permulaan kepada perjalanan pengembaraan. Jadi ini merupakan satu langkah ke hadapan. Jadi apabila sampai ke hadapan, murid tersebut perlu memilih soalan secara rawak dan seterusnya mengambilnya dan baca soalan. Jadi kita berikan satu contoh. Yang pertama, contoh pertama, lengkapkan ayat dengan kata adjektif yang sesuai. Jadi contoh ayat yang diberikan, air sungai itu sangat, tempat kosong. Jadi tempat kosong itu mungkinlah murid tersebut menjawab dengan perkataan jenis. Jadi jawapannya betul. Jadi murid tersebut boleh bergerak terus ke hadapan. Baiklah, untuk seterusnya, kita contoh lagi yang kedua, iaitu murid tersebut perlu membaca soalan, tandakan kata adjektif dalam ayat ini. Jadi baju Siti sangat bersih. Jika murid menjawab perkataan bersih, iaitu sebagai kata adjektifnya, maka jawapannya betul. Jadi ada 2 yang betul daripada 6. Jadi akan terus bergerak ke hadapan dan terus ke hadapan. Dan akhirnya murid akan mendapat hadiah ataupun membuka peti harta karun misteri yang terdapat dalam kotak tersebut. Permainan ini merupakan satu hasil inovasi daripada permainan dam ular, dan ini merupakan salah satu cara untuk menarik minat murid terhadap pembelajaran. Jadi inovasi ini dikira sangat menarik dan kreatif sebagai guru untuk menarik minat murid untuk terus belajar dan memotivasikan mereka. Jadi murid perlu menjawab soalan yang betul untuk menebus ganjaran dan juga hadiah yang terdapat dalam kotak misteri tersebut. Baiklah, jadi murid akan diberikan galakan untuk belajar sambil bermain. Jadi saya kira ini merupakan satu langkah proaktif dalam memperkasakan inovasi dalam bidang pendidikan, khususnya dalam bidang bahasa Melayu. Ini merupakan kotak terpakai yang diubah suai menjadi suatu produk inovasi yang akan bergerak dengan lebih jauh dan akhirnya mampu memberikan pemahaman kepada murid. Sekian sahaja daripada kami, kumpulan 13. Terima kasih.